Macam-macam pattern sekarang punya tool kan. Aku pun terpengaruh dengan barang ni kan. So yang ni aku beli ni. Okay, untuk apa tau? Untuk testing lah kan. Untuk try apa semua sekali. Aku tengok barang ni macam cantik saja. So dah tak payah nak beli gergaji. Apa cakap? Gergaji current ke gergaji bateri untuk papan nak untuk papan apa untuk potong papan apa semua sekali kan. So kalau kita ada cordless contoh macam ni kan. Kita ada cordless macam ni. Just beli je barang ni. Okay, beli barang ni. Aku tak tahu apa nama dia. Kau pergi tengok dekat beg kuning. Apa nama seller ni letakkan nama dia ni. So, aku panggil dia adalah extension gergaji lah daripada cordless, dia boleh jadi gergaji. So, bila korang beli, korang akan dapat 3 barang ni. Korang akan dapat 3 barang macam ni lah. Dia punya aksesori dia bagi 3 biji mata. Mata besi, mata kayu semua dia bagi. Lepas tu ni dia punya body dia ni. Ni dia punya main dia lah. Lepas tu dia punya handle dia ni. Ni handle dia ni. Pasang saja dekat sini. Pasangkan dekat dia punya body dia, handle dia. Lepas tu, ni, dekat bahagian bawah dia ni, sambungkan dekat bahagian kita punya cordless kita. Maksudnya tak kisahlah korang guna cordless jenama apa pun, boleh je pakai sebab dia standard size. Okay? Dah pasang macam tu, kau tengok ni. Nampak tak? Bila kita tekan dekat sini, dia punya mata ni, dia naik turun macam gergaji. So, jadinya cara nak pasang mata gergaji senang je. So, ini, dia punya atas ni, lock dia ni, kau naikkan ke atas. Naikkan ke atas, senang juga, naikkan ke atas lock dia, lepas tu masukkan gergaji dia, mata dia ke dalam sini. Okey, dah masuk macam tu, dah tekan, lepaskan, dah jadi mata gergaji. Kau pegang je handle macam ni. Lepas tu kau potong. Potonglah macam kita potong. Macam itulah dia punya cerita dia. Cuma aku minta maaf lah sangat-sangat bulan puasa ni. Papan peliwak tak ada. Barang tak ada nak buat konten. So jadinya aku buat konten bercakap je lah So, aku harap korang faham lah. Benda ni bukan benda asing lah senang cakap. Korang tengok, korang tahulah benda ni bergerak apa semua sekali kan. Korang tahulah ini memang untuk potong kayu, untuk potong besi apa semua sekali kan. So jadinya yang ini, kalau kau tanya aku, bang boleh pakai tak bang? So kalau kau bagi aku nisbah 1 hingga 10, aku letakkan dia 6-7 lah. 6-7 aku dah terjebak dengan anak aku 6-7 kan. So boleh lah macam tu kan. So jadinya okey lah. Kalau kau nak beli, kau boleh beli harga dia pun tak mahal. Aku letakkan dalam beg kuning. So yang ini aku tinggalkan dekat beg kuning. Gergaji, okey, gergaji cordless lah lebih kurang macam tu. Okey. Assalamualaikum.